Ya Allah, orang masuk dulu, dia masuk abang dia pergi masuk dulu, mana tak sempit. Tadi macam nak hujan. Zara nak masak, baru nak masak pukul 1. Ya Allah. Ini bawang, dia nak keluarkan mana Zara punya kaca panjang. Mana pula kaca panjang Zara, ya Allah. Kaca panjang, bawang, tahu, taruh tempe. Zara tak tahu dah masak apa. Hai sobat semua, assalamualaikum. Ni anak Zara dengan suami Zara dah pergi sudah Jumaat. Zara baru dah nak masak. Sebab Zara ada lagi ayam sobat semua, ayam kari. Tapi Zara buat versi ayam kari kering, tak berkuah lah semalam. Tak habis. Anak Zara tak suka kering sikit. Dia orang kan biasa Zara masak berkuah. Tiba-tiba semalam Zara teringin pula nak try berkeringkan tak payah berkuah. Tak nak dia orang makan sikit je. Ada tu untuk suami Zara. Nanti anak Zara nak buat ayam goreng je lah untuk dia. Ni Zara nak buat sambal goreng. Kebetulan banyak kaca panjang tak masak lagi. Yang belakang pun ada lagi tu tak tuai lagi hari ni. Semalam tak tuai, hari ni tak tuai. Panas betul lah. Dah bagi jiran pun takkan jiran Zara kalau nak ambil je. Kata. Ini pun Zara punya pun banyak lah. Tak masak lagi ni. Nasi Zara tengah mendidih. Boleh segengam memang Zara nak masak dulu lah tempe, tahu. Tapi Zara tak ada tempe. Lupa pula nak kirim dengan suami Zara balik sudah Jumaat suruh beli tempe. Tak apalah tak ada tempe. Tapi ada kentang, ada tahu pun ada 2 keping ni. Zara pucuk pun habis. Ada tinggal suhun je. Ayam Zara dah siap potong-potong tadi. Setelah kerana Zara nak pergi sudah Jumaat, dah lupa Zara nak gaulkan dengan ini ke tepung. Zara nak gaul kejap. Itu macam gini lah kalau Zara dah lambat masuk dapur. Kehabisan ke? Zara nak perap dulu dengan tepung bistari. Tak banyak ni, dalam 6 ketul je Zara buat. Untuk buat makan tengah hari. Petang nanti kita buat lain. Kejap dibuat nanti. Suami Zara balik sudah Jumaat, orang dah boleh makan. Tak lama kan. Ini kena tutup kejap, rehat dia kejap. Biar lalat tak masuk. Zara nak settlekan tahu. Zara nak goreng dulu tahu. Masak lincah sikit sebab ni. Dia nak goreng tahu. Tak banyak, sikit 2 keping. Sabar goreng sekejap je. Tem. Mana tahu tadi? Tapi lain pula rasa tak ada tempe. Tapi tak apalah, boleh aja. Nak potong. Tak nak halus sangat. Potong 3 dah. Nak potong. Yang guna Zara guna kentang sebiji. Ayah sedikit sangat. Nak rendam dulu, lupa nak buat sambal goreng tapi tak rendam. Ini pun dah kehabisan pucuk Zara, tinggal dia punya serpihan dia ni. Zara nak masukkan suhun. Tak payah garing sangat. Zara tak suka garing basah-basah sikit, tidak. Zara nak goreng kentang.
Sambung lagi potong apa namanya kacang panjang. Zara seperti ini. Lebihkan kacang panjang ini biar makan sayur ya. Biasa kacang panjang 2-3 batang sudah cukup. Jangan banyak sangat pula kacang panjang, kita lebihkan tak apa. Kuning sedikit mudah. Saya goreng apa namanya? Hati dengan badannya, bergaul garam. Dah tumbuk bawang putih, bawang merah, campur dengan halio, campur ikan bilis dah. Oh. Ya dah. Ini hati ayam nih meletup-letup nanti saya nak tutup. Ini cara nak campur tepung pedas tak pedas. Butuh masak. Tepung bestari, cara guna tepung bestari. Campur. Dalam 2 sudu, bayam tak banyak kan, 6 ketul je. Saya nak gaul tepung. Minyak zara pun dah panas. Oh, kalau ada Bang Mat ada, dia suka, dia pantang. Dia rajin saya sapu tepung campur ayam nih, buat ayam goreng tepung nih. Panas. Kita nak celup, gaul tepung. Tadi kita dah perap dengan tepung ayam kan. Cara simple je kalau buat ayam ni. Celup air sejuk, sejuk lagi air ni tepung kandung pula, tepung bestari, tepung ayam lah. Apa-apa tepung pun boleh sebenarnya, tak ada masalah, ikut kita rasa. Ada setengah orang suka buncit pun sedap. Kalau nak air pedas-pedas, ambil tepung bestari. Minyak zara dah panas. Ini dah mana ni? Nah, dia nak keluarkan minyak sikit, banyak panas dah. Kepanasan minyaknya. Pilih kering, saya ada potong-potong, rendam, potong. Masukkan. Cara simple aja nih, yang paling simple, paling cepat. Masukkan kicap. Ikut nak pekat mana? Kicap. Sesiram. Campur kicap pekat sikit biar dia gelap sikit. Cara tempe tak apa, ada tahu. Dah siap, nak pedas boleh potong cili padi. Ini pun dah buat suami Zara selera makan. Dapat sepinggan nih, merapah nih sedap. Kita nak panaskan ayam kari kita semalam. Minyak dah panas, kuali dah panas, dan nak panas kembali. Bau kari dia yang
dempak ketolang. Udah masak ayam lu. Udah tuh, udah masak, kita udah panas ke tadi. Udah siap. Anak Zara pun tak balik, dah pukul 1:30. Ngan Zara siap masak, ada orang balik. Zara ada telur masin tuh, nanti sama Zara anak makan, dengan telur masin tuh boleh. Siap. Ayam goreng pun dah siap. Cantik kerak deh, yang macam gini ya, nak Zara suka. Dah siap nih pun, dah pening-pening dah. Wah, udah siap. Siapa nak makan makan. Ayam goreng. Apa? Beli apa? Apa? Ini kau punya seksi-seksi macam gitu. Apa benda hitam? Dia punya hangus satu. Hangus satu. Salah buat. Makan, tak ada makan. Tinggal. Ambillah sendiri pinggan atas dalam sana. Oke, songkok tak panas ke? Tak buka-buka. Tengok rambut kau basah-basah ambil. Oh, peluh-peluh. Peluh ke? Di sekolah, kebangsaan pula. Akhirnya pergi mana lagi? Pergi hantar kakak. Dah belum? Hantar saya lah. Nah, duit disimpan betul di poket keluar nanti. Mama, bye-bye. Bye-bye. Nanti hilang, nanti RM5 tu jatuh nanti. Bye, kakak. Bye. Suami Zara bawa balik cendol. Mana tak makin bonce. Ada orang bagi salam tuh bang. Kita nak makan cendol jangan. Tuh, tadi dah hujan, macam hujan kena bawa angin kan. Tak hujan, ini dah berapa hari tempat Zara tak hujan. Suami Zara nak. Nah bang, kita nak cendol dulu, bismillah. Jom pakai cendol sebab semua sedapnya, Masya Allah. Cendol dia sedap. Agak sudu rupanya, tak perasan. Ada JNT antar barang. Suami Zara udah apa? Ada cendol Ki? Kau makan apa? Suami Zara beli cendol, dia beli jagung kan? Jagung apa? Jagung susu. Hah? Kau tak nak cendol? Cendol tak nak?
Nah, tadi udah masak, udah kenyang. Nah, nah nih. Nah, makan ya, banyak nih, disimpan. Ya. Bisa cakap fungsi ya, banyak. Nanti Zara tak habiskan. Biasa Zara memang suka sapu ya. Semenjak nak disimpan. Wah, tapi peti masuk ke sini. Nanti cendol udah cantik lah. Apa tuh? Butuh air? Tuan kakak dia pula nak pergi sekolah agama. Panas, dia petang dia panas. Bekal tu letak betul-betul lah, nanti tumpah nanti lauk tu. Tak sengit-sengit gitu. Hati-hati tengok kiri kanan.